setiap orang yang pergi haji dan pergi umrah, dia akan bawa balik 3 perkara. Mana 2 banyak, selalu semua orang bawa balik 2. 1 jarang-jarang orang bawa balik. Bukan jarang orang bawa balik, jarang kadang-kadang. Pergi Ramli kan? Kadang-kadang. Okey? Okey. Banyak yang bawa balik perkara yang pertama adalah hadiah. Tu hak beg 1 jadi 2, hak 2 jadi 3, hak 3 jadi 5. Hak tu tak cukup lagi, hak buka kat airport, adjust sana, adjust sini. Beg hang ada kosong tak? Ruang hang ada kosong tak? Kan? Tak cukup tu transfer duit, ustaz tolong pergi tekan duit kat saya ustaz. Kan? Ha tu. Memang semua gelak lain macam ya. Awak memang gelak macam tu. Betul kan? Kan? So yang kedua, orang bawa balik apa? Hikayah. Yang mana kita duk dengar cerita ni, ada peristiwa ni. Nanti kita akan balik cerita kat kawan-kawan kita. 2 perkara. Yang ketiga ni jarang orang bawa balik. Apa dia? Hidayah. Bukan Cik Hidayah tu. Cik Hidayah tu lain. Hidayah. Ini yang orang jarang bawa balik. Jadi kata ulama, tanda mabrurnya umrah ataupun haji, 1, apabila dia boleh kekal apa yang dia buat semasa dia pergi umrah ataupun pergi haji, dia balik, dia istiqamah, maka itu tanda umrah dia Allah terima. Di sana kita boleh solat 5 waktu awal waktu, kita boleh baca Quran, kita boleh zikir. Dan perkara ni kalau kita boleh istiqamah, itu tandanya umrah kita Allah terima.